Dia tak bawa bini dia bersama-sama dengan dia naik motor. Hari ni kita nak recap sikit berkaitan dengan Budi Madani. Sebab apa? Sebab baru-baru ni lah aku dapat keluhan daripada kawan aku, and aku nak tanya pendapat korang sendiri. Kawan aku cakap bahawasanya bila kerajaan kurangkan lah daripada 300 liter pergi dekat 200 liter, sebenarnya orang-orang macam dia terkesan. Kelas-kelas pertengahan ni terkesan. Sebab apa? Sebab diorang ni ada kalanya terpaksa travel jauh untuk pergi kerja. Contohnya macam kawan aku ni, okay? So kawan aku ni duduk dekat Setia Alam, hari-hari kena travel pergi kerja dekat KLIA Mat, okay? So kalau daripada Setia Alam pergi KLIA lebih kurang dalam 60 km lah, lebih kurang macam itu, okay? So dia akan cakap dengan aku, budi dia untuk 200 liter ni memang akan habis mungkin pada minggu ketiga ataupun hujung minggu ketiga, dan kemudiannya untuk the rest of the month sebelum budi punya cycle ni restart balik, dia akan bayar minyak pada harga premium, pada harga semasa, okay? Dan bila aku fikir balik, sebenarnya benda ni adalah benda yang wajar juga. Ramai sebenarnya dalam keadaan seperti kawan aku yang terpaksa travel jauh untuk pergi kerja semata-mata untuk dapat gaji mungkin 3 hingga 5,000 sebulan, okey? Dan apabila mereka kena bayar minyak ni pada harga premium, sedikit sebanyak dia akan kacau lah bajet untuk orang ini pada bulan itu. Sebab apa? Sebab basically mungkin duit yang dia ada ni dah cukup-cukup untuk bayar komitmen, cukup-cukup untuk bayar duit-duit untuk anak, untuk bini. Tiba-tiba tahun ini, bulan ini ada extra cost yang dia kena bayar untuk penggunaan minyak yang lebih daripada kadar subsidi yang kerajaan bagi. Yang menjadikan masalah lagi besar untuk dia apabila dia pergi kerja, mak dia tak bawa bini dia bersama-sama dengan dia naik motor. So kalau lah budi dia dah habis, dia tak boleh suka-suka ambil IC bini dia bawa pergi kerja dan gunakan IC bini dia untuk isi minyak. Benda ni boleh menjadi satu kesalahan, dan kita dah nampak dah banyak dah orang kena tangkap apabila mereka gunakan IC orang lain untuk mendapatkan budi daripada pihak stesen minyak, okey? Dan dalam keadaan macam ini sebenarnya kita tertanya-tanyalah, apakah sebenarnya yang kerajaan akan buat untuk golongan-golongan seperti kawan aku ini, kelas-kelas pertengahan yang bersusah payah mencari hasil rezeki untuk anak dan bini mereka, akhirnya terbeban dengan tekanan ekonomi semata-mata nak beli bahan api yang lebih mahal daripada sebelum ini, okey? Dan aku haraplah kepada kerajaan, memandangkan memang kos sara hidup memang clearly memang makin tinggi, kita boleh ada satu jawatan kuasa yang boleh kira sama ada kita dan juga majikan-majikan dalam Malaysia ni sedang memberikan gaji yang sama relevan dengan kadar tekanan ekonomi yang semakin meninggi ni. Sebab apa? Of all the things that we had done, benda ni kita tak buat lagi. Sama ada gaji-gaji yang ditawarkan di setengah-setengah industri dalam Malaysia ni, gaji basic nasional kita ni, adakah kadar yang masih relevan untuk keadaan ekonomi yang sekarang? Sekiranya korang berpendapat dengan pandangan yang sama, aku minta korang drop komen, mari kita rungkaikan sedikit perkara ini, alright?